video macam ni sebab aku dah buka tudung and aku baru perasan and video tu terlalu pendek and aku perlu buat sedikit penambahan dan sedikit penceritaan. And aku malas sangat-sangat nak buka tudung sebab aku tak tidur semalam and banyaknya kan. Dan aku buat video macam ni je sebab aku terlalu malas nak pakai tudung. So basically video kali ni adik aku daftar form 1 and dia daftar dekat dulu sekolah aku masa aku form 1 sampai form 2 aku sekolah kat situ. And adik lelaki aku pun form 1 sampai form 5 kat situ. Dia habis SPM sampai kat situ. So kira kita orang alumni lah, macam X macam X ke sekolah tu. And adik aku macam ni lah. And adik kita orang menyambung legasi kita orang di situ. So yeah. So adik-adik yang baru masuk ke alam, especially adik-adik form 1 yang baru masuk ke alam sekolah menengah, welcome, selamat datang ke tingkatan 1. Yes, korang insert voice Kaha. Apa benda sih aku mengarut ni. Jadi selamat datang ke tingkatan 4 kan. Selamat datang ke tingkatan 4, di mana korang jadi senior of the junior gitu. Tapi selamat datang ke alam sekolah menengah, di mana korang akan melalui fasa yang berbeza dan totally berbeza daripada sekolah rendah. And korang tak boleh expect semua benda akan sama macam masa korang kat sekolah rendah, okay? Korang kena belajar berdikari, korang kena belajar jangan tahu tunggu cikgu suap, kena ada alternatif sendiri. And banyak lagi korang akan belajar. Korang akan hadapi adventure yang tak adalah macam kena redah hutan belukar ke apa ke, tak adalah. Cuma adventure lah. So, macam cabaran-cabaran baru di sekolah yang baru dan di alam yang baru. Okay? Especially yang masuk asrama. So, aku ada pengalaman masuk asrama and jangan jadi macam aku bertahan sebulan je. Sebab aku tak boleh jauh daripada rumah. Aku tak boleh jauh daripada family. So jangan jadi macam aku. Korang kena kuat and teruskan cita-cita korang. Teruskan belajar, betulkan niat nak belajar and belajar betul-betul, okay? So aku rasa itu je video daripada aku. Maaf aku buat video macam ni je sebab sungguhnya aku begitu malas nak pakai tudung. And takkan aku nak buat video free hair. Nanti aku nak viral tapi tak nak viral cara macam tu, okay? So yeah, kalau ada rezeki aku buat video lagi. Kita jumpa di next video, okay? Bye bye.